Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 khusus LMCA 1442 Masjid dan Komuniti Remaja akan melaksanakan tugasan edaran kotak fidyah zakat UKM. Kotak fidyah merupakan salah satu inisiatif kebajikan yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan zakat UKM bagi membantu golongan yang memerlukan melalui agihan sumbangan makanan asas. Bantuan ini disalurkan kepada penerima yang layak bagi meringankan beban mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Bagi tugasan ini, kami akan mengagihkan kotak fidyah kepada 3 orang penerima yang telah dikenal pasti berdasarkan keperluan dan keadaan sosioekonomi mereka. Video ini akan memaparkan proses serahan kotak fidyah serta maklumat ringkas mengenai penerima dan lokasi agihan yang terlibat. Kami juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada MAIS dan zakat UKM atas peluang yang diberikan untuk menjayakan tugasan ini. Secara ringkas, pertama merupakan seorang pelajar perempuan berusia 21 tahun daripada Fakulti Sains dan Teknologi FST UKM. Beliau tergolong dalam kategori B40 dan dipilih sebagai penerima kotak fidyah berdasarkan keperluan keuangan serta bantuan makanan asas yang diperlukan. Serahan ini telah dilakukan di rumah sewa beliau di kawasan Kajang, Selangor. Penerima kedua ialah seorang pelajar lelaki berusia 21 tahun daripada Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat FTSM UKM. Beliau merupakan pelajar kategori B40 yang memerlukan bantuan bagi meringankan beban perbelanjaan sepanjang pengajian. Serahan kotak fidyah telah dijalankan di rumah sewa beliau di Kajang, Selangor. Penerima ketiga ialah seorang pelajar lelaki berusia 25 tahun daripada Fakulti Ekonomi dan Pengurusan FEP UKM. Beliau dipilih sebagai penerima berdasarkan keadaan sosioekonomi keluarga yang memerlukan sokongan bantuan makanan asas. Serahan telah disempurnakan di rumah sewa beliau di Kajang, Selangor. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Majlis Agama Islam Selangor, MAIS dan zakat UKM atas sumbangan yang telah diberikan. Ucapkan terima kasih kepada MAIS Selangor dan zakat UKM. Terima kasih kepada MAIS dan zakat UKM kerana bantuan kotak fidyah ni. Diharapkan bantuan melalui program edaran kotak fidyah ini dapat memberi manfaat kepada semua penerima serta membantu meringankan beban mereka. Sekian, terima kasih.